Guna cahaya. Okey. Boleh bagi tahu apa yang ada kat sini? Aku tak tahu. Berapa lama kau duduk kat sini? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Oh, memang kamu tak nak berkomunikasi dengan kami lah. Aku tak tahu apa ada kat sini. Aku bukannya Tuhan. Sudah lama kau di sini? Memang aku sudah lama di sini. Okay. Jadi patutnya kau lebih tahulah apa yang ada dekat kawasan ni. Sini macam-macam ada. Okey, cantik. Jom tengok Blade. Kita pergi dekat Blade. Oh, Blade. Okey, ada sesuatu apa sini? Baru jumpa tadi. Dengan pen ni. Pennya masuk ni, pennya. Boleh masuk sini lah dulu. Mana tadi poket gua? Entiti yang kedua lah. Entiti yang kedua. Okey, boleh tunjuk. Okey. Tunjuk itu. Dia mencangkung dekat area. Ada sini lah. Oh, ada sini. Tapi tempat tak tahu lah. Dia campur dia. Tingkat berapa tu tak pastilah. Semua tak pastilah tingkat berapa. Ya. Dan entiti juga macam Ismail bagi tahu dia pun jumpa juga entiti macam ni. Oh, tu dia sendiri. Dekat bawah tadi tu. Ya. Masa bawah tadi. Oh, dia macam kata dia duduk dekat atas tembok lah katanya ni. Bukan tembok, bukan duduk, dia mencangkung. Mencangkung. Mencangkung macam tu. Kurus ni. Tapi betul-betul kurus ni. Okey. Karakter dia muka dia agak tua macam berkedut. Dia punya taring tu Tajam. dia tajam tapi dia apa macam lebar je sampai dekat telinga juga lah. Betul. Tu lampu tu boleh bagi LC tu apa? Okey. Ismail. Program betul. Okey, dia punya rambut dia panjang tapi dia jarang-jarang. Jarang-jarang lah. Rambut dia jarang-jarang. Macam rambut orang gugur. Apa tu? Tergugur. Dia macam orang keguguran rambut tapi dia bela rambut panjang. Macam tu lebih kurang. Oh. Macam rambut dia tak lurus lah. Macam tu. Ini tengok lah gigi dia. Punya dah tajam ni gigi dia. Taring gila ni. Dia punya fizikal tu lebih kurus. Oh, tangan ni macam tu. Memang kurus lah ni. Dia punya. So, kata ini ada sosok. Orang kata macam sosok jelangkung pun ada. Dia kurus dia sangat tu. Macam. Kan? Dia kurus lah. Jelangkung kan macam kurus. Macam tu kan. Tapi orang kata tak pasti ni sosok apa. Tapi orang kata yang pasti memang sosok yang ada mohon yang di tu kata Penghuni kat sini lah. kat sini tempat ni lah. Kat sini lah. Okey. Tapi Alun rasa penasaran macam ada sesuatu kat tengah. Okey, itu boleh ke sana lah. Boleh bagi tu. Okey, Ikmal. Nanti boleh pasang EMF Okey. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu ruh. Ya kadamu. Berbaik ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
kali lah sosok ni. Tadi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Kuat sensor dia kuat ni. Siapakah anda? Kalau perkenalkan diri ke? Aku tak boleh beritahu. Kenapa ah? Apa yang kamu nak? Cuma buat kajian sedikit tentang kawasan ni lah. Okey. Boleh bagi tahu apa yang ada kat sini? Aku tak tahu. Berapa lama kau duduk kat sini? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Oh memang kamu tak nak berkomunikasi dengan kami lah. Aku tak tahu apa ada kat sini. Aku bukannya Tuhan. Sudah lama kau di sini? Memang aku sudah lama di sini. Okay. Jadi patutnya kau lebih tahulah apa yang ada dekat kawasan ni. Sini macam-macam ada. Okey, cantik. Okey, ada macam apa-apa aktiviti ataupun mungkin ada ritual ke yang ada kat sini? Yang orang buat di sini dah. Ya. Itu bukannya ritual. Habis tu itu apa? Itu cuma hanyalah apa? Beritahu kami. Atau kamu boleh tunjukkan kami tempatnya? ada jagung dan tapi anting. Kami tidak faham. Macam makhluk yang tadi tu yang dia masuk kat pada alun tu kan. Makhluk yang sama. Gigina. Bahasa pun lebih kurang bahasanya. Mina ina. Kunit isanda untun in. Hello. Okey long. Oh, Entiti yang sama je macam letak bawah tadi tu. tak sama. Tak sama. Bahasanya lebih kurang sama bahasanya. Tapi dia boleh cakap Melayu kan. Sikit lah, tapi time yang ke bawah tu dia dah suara lain dah. Maksudnya entiti lain yang masuk lah. Ini mungkin makhluk lain tadi. Ini mungkin makhluk lain. Ini tadi tu makhluk lain tadi. Tapi tadi yang makhluk yang tadi tu dia macam malu-malu kan. Dia macam malu-malu. Dia tak nak Percaya. sebab ada pemerintah kat sini. Ada cahaya lagi sini. Damai. Jom, kita teruskan tingkat atas pula. Ni berapa tingkat semuanya? Ada 10 tingkat ke? Tak pasti lah. Assalamualaikum. Oh, bunyi ni. Ini jadi. Okey. Kau kat AF dah? Okey. Dah kuat ke belum? Tapi tak ada energy kuat kat sebelah. Bulan ada lagi ya? Ada lagi. Tapi ada perlu buka lampu sikit.
Assalamualaikum. Hilang kan sana. Assalamualaikum. Baru sini kuat. Sini kuat. Sana. Okey, oh ya. Dah tak kuat dah. Dah kuat dah. Tadi kat depan tu. Udah pada depan ke? Pada depan. Baik sini long. Ha? Jadi bagi sini. Ah, dekat dia. Tadi. Ni depan. Oh, mana juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jom. Dia dekat rumah orang. Dia tak nak orang nampak lampu je. Sebelik. Dia kalau kuat dia merah. Dia akan merah. Dia merah full. Wah, tunggu merah pun baru dia kuat. Tapi app ni banyak iklan masalah ni. Itu nak masalahnya. Assalamualaikum. Oh, banyak burung. Uish. 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 Banyak tu. Oh dia kena cahaya. Tunduk sikit lampu. Dari sini kuat ni. Sini kan. Di tempat tadi masuk tu kan. Dari sini tadi masuk. Kan. Tu bawah. Ikut kamera. Ikut ke mana? Masa dari sini Alung. Yang tempat tadi Alung tu kan. Situ buat kan. Dah hilang lah. Sini masuk tu. Tak ada. Dia dekat bawah tu. Tinggi ni tingkat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok bawah Bled. Belum. Okay, gimana? Okey. Ada rasa apa-apa tak sini? Boleh ada lagi Buka yang lagi satu tu. Dia buka Mencari saya. Yang tadi tu banyak iklan. Buka yang tadi tu, Ghost Tube. Mencari kamu. Tahu dah cari siapa. Cari itu tak lah. Baik sini. Dah berumut dah. Kucing. Dia dah tengok atas ni. Dia tengok atas, hujan turun bawah. Assalamualaikum. Belum ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Belakang tadi. Lari sekarang. Suruh lari pula. Nanti dah lari. Nanti lu. Penat ni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Ini rasa sunyi tu. Rasa macam Rasa macam apa? tahu macam nak kata seram jugalah. Seram. Dia beza dengan yang apa tingkat lain kan. Okay man, Alun nampak moon sekejap lagi. Jadi Alun nak kali ni black pula. Black. Bertuah. Black betul black. Bertuahnya aku. Yes. Burung. Nampak tak balik? Okey, tak nampak. Huh? Tak nampak eh? Boleh nampak tak black? InsyaAllah, insyaAllah. Nak tanya boleh? Tanya apa tu? Kalau aku cancel, siapa nak bagi CPR? Sebiar. Ha? Alamak. Di kemalah. Alamak. Okey. Nampak tak? Okey, dah tak nampak. Tak nampak confirm eh? Ha. Sini macam tak sesuai dah. Sana. Banyak batu. Masalah. Apa dia? Dia cakap apa? Masalah. Masalah dia kata. Betul. Ni tojol. Muka. Okey. Apa yang nak berkesan ni? Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay je kau tenangkan diri kau. Tenangkan diri kau. Tenangkan diri. Kosongkan minda. Minda tu kosong. Kosong, jangan fikir apa-apa ya. Ya dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu jasad. Hadir, tunjukkan tempat energi mana yang paling besar dan engkau ikuti dia. Jika tertarik, ikuti jalan. Ikuti jalan ni. Jangan fikir apa-apa. Jalan je. Jalan je. Jangan takut-takut. Jalan je. Betul-betul dapat merasa. Ikut je. Ikut je. Jangan takut boleh. Kami adik sini. Besar. Ikut mana je tertarik. Jalan je. Jangan risau. Jalan je. Jalan. Jalan je. Jalan je. Jalan. Jalan. Jalan je. Kau di sini jalan. Jalan. Kalau ada sampai rasa terhenti di situ, kau henti di situ. Jalan je.
Rasa terhenti situ. Sini ya? Apa kau rasa baik? Kebas. Kebas ya? Kebas. Betul-betul kebas. Kau memang betul-betul merasakan dia tertarik? Betul. Dapat rasakan ada nampak gambaran ataupun visualisasi? Apa-apa? Ada? Gelap. Gelap. Memang tutup mata. Gelap. Tak benda bayang tu. Oh, gelap. Dia betul-betul bayang begitu. Ya. Kau rasa kat mana? Kurang dekat sini lah. Area sini kot. Dekat area sini. Alhamdulillah, syabas. Kau berjaya juga merasa kan. Boleh kau masuk sini. Dekat mana? Kita dekat pintu syurga, insyaAllah. Amin. Orang kata sekarang ni Black dapat orang kata merasai energi yang tertarik tu. Betul tak Black? Kan kau rasa macam mana tu masa permulaan masuk tu, kau dapat kosongkan minda atau tidak? Kali ni dapat. Alhamdulillah. Kemudian nak kata macam kau cakap, kalau benda tertarik apa, dia badan aku tak tertarik, dia macam tangan, dia macam ditarik tangan aku. Ya. Jadi kau ikut je. Jangan rasa takut, ada ragu. Kita orang ada dekat belakang, ada dekat depan pun ada. Kau ikut saja. Jadi orang kata kau baru dapat pembuktian lah, orang kata. Pembuktian benda tu benar atau tak benar apa yang aku lakukan tu kan. Betul, sekarang dah dapat rasa kan. Betul kan? Kan kau masuk pun cantik je, tak ada terlanggu dinding atau tidak. Alhamdulillah. Nak tinggalkan seorang tu kan tak boleh kan. Tapi tahu-tahu kena kidnap dengan orang bunian pula kan, satu hal pula kan. Kisahnya tu. Ui, lecak lu. Lecak. Oi. Macam banjir Tengok gidik. Jingkit lah, jingkit. Kameraman. Jingkit kameraman. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Dengan berlumpur ni. Ini kedai ni macam ruang-ruang dewan. Kedai pun ada kan? Ini luar tadi. Okey, masuk sini tadi kan? Assalamualaikum. Okey. Lepas ni kami akan buat apa? Oh, uji nyali. Uji nyali. Siapa nak uji nyali? Ikmal Sama Black lah. dengan Mr. Black. Boleh. Nanti kalau aku nak lari, kau tahan aku tau. Kau jangan lari. Kalau lari sama-sama kan nanti. Peluk je dia punya kaki tu. Kan? Boleh ya? Boleh. Okey, kita tengok Ikmal dengan Mr. Black uji nyali. Jom. Betul. Aku tak ada mic tau. Macam mana nak betul suara dengan cakap kuat sikit. Okey, Roger, aku enter. Okey, dah kita orang dah on. Apa screen boleh nampak tak?
Action ke? Okey, semua lagi ke? Okey. Okey, ready. Tapi kalau ada rasa apa-apa entity ke atau rasa apa boleh apa lah betul kan. Orang lagi. Tapi waktu sekarang belum ada rasa apa lagi lah. Itu baru dia duduk lagi kan. Kira bontot pun tak panas lagi ni. Tak berapa lagi kan. Tapi selalu buat juga. Selalu buat juga. Selalu buat juga. Tak tahu asal kita dah tak memang. Boleh kurang tak bercakap. Jika ada rasa apa-apa baru boleh tak okey. Okey. Baik. Okey, berita terima. Macam jual ni macam tak bagi tadi. Kat diri itu Yang mata ni. Aku boleh macam duduk diam, aku boleh nampak macam ada visual dia tu sofa lah. Tengok. Masuk ke sunyi. Dia betul-betul sunyi. Betul-betul dengar. Buka kita tengok. Ada suara tak? Dah sama. Dah sama dah. Okey.
Okey. Habis tu dia sambung tadi. Cahaya tu macam tu. Cahaya dia walau lap tu. Ada. Ya ke? Disebab kamera dengan tu ke apa? Tadi okey lah ke? Ni mungkin ada gangguan dah. Sebab ada energi, ada gangguan energi situ. Wire tu okey tak? Wire. Kamera dan yang kelip-kelip tu berapa? Lampu berkelip-kelip tu berapa? Ada rasa apa-apa ke situ? Energi apa-apa ke? Sebab dia main lampu tadi okey je. Sekarang belum ada lagi lah, tapi ada tadi dengar bunyi tapak kaki. Okey, Kemal, tapak kaki tu bunyi dekat mana? Dekat belakang ke ataupun di hadapan? Belah hadapan, belah kiri tadi. Mr. Black pun tadi dengar juga tadi. Patutlah dia. Okey, patutlah ada gangguan dekat lampu ni. Sebab berkelip-kelip macam kan, macam berkelip kan. Dia tak ada mentol dia yang Adam ke apa, tak ada ya? Tak ada. Dia kalau ujian hari kena fokus, baru dia dapat rasa. Betul tak? Minta Ikmal diam. Jangan pandang. Siapa namanya? Sekejap. Dia tekan ni. Ikmal, tutup mata. Ikmal seorang saja ke apa? Ya, tutup mata. Jangan bercakap, jangan pandang Black. Baik. Black belakang kamu. Fokus. Rasanya macam ada betul lah. Nampak hitam di atas tu. Jangan garis je. Ikmal maintain macam tu ya. Maintain macam tu. Kalau dia rasa sesuatu, baru bagi tahu. Ambil rasa apa tak? Kenapa dengar? Ni nak buka ghost tube tu tak? Sorry. Memang dapat apa lah, dapat hijau lah. Tapi bukan dapat rasa lah hijau kat dalam tempat dah. Begitu Tertinggi lah. kurus kering macam bagi tahu lah. Dekat belakang tadi tu. Ini Nak cari pasang ghost tube tu lah. Macam dia kembali pasang ghost tube je. Lepas tu kau letak je situ. Nak tengok dia apa dia cakap. kita tak boleh merasa. Tapi kalau dia seorang, dia boleh merasa. Macam itu mana ada pasang tak? Ghost tube tu. Ghost tube. Yang ghost tube yang boleh bercakap tu. Kemar-kemar masuk-masuk kau boleh pasang tak ghost tube. Ke Ulang balik. Pasang ghost tube yang bercakap tu. Biar je, buka je. tak faham ke? Faham ke? Sekali lagi. Add ghost tube tu. Dekat phone kau tu. Pasang tu je. Kejap.
Tidur kot. Ya, simpilat. Dia tengok pandai khemar dia. Betul lah. Patutnya jangan pandai khemar. Kau kena fokus ke depan tu ke. Patutnya tinggalkan dia seorang. Pasang sudah pasang. Okey, biar je. Asyik kemal turun. Betul. Tu je rasa. Maafkan. Apa dia kata maafkan saya? Soalnya aku bawa lampu besar ni. Berapa minit tu? Jangan tinggalkan saya. Black, jangan aku tinggalkan dia Black. Lemah. Two, one. Okay. Boleh cuba tengok belakang kau. Sinar tentu. Kita bagi hilang fokus Black pada situ. Boleh tengok belakang. Sudah tentu. Ada apa-apa energi kau rasa dekat belakang tu Black? Cuba rasa apa yang ada kat belakang tu boleh. Rasa. Tapi dekat TV ni dengar juga suara dia. Betul. Dengar. Rindu? Ada getaran elektrik dekat macam dekat tangan aku ni macam getaran elektrik Dia aku alirkan tangan dekat belakang. Oh, ada getaran elektrik dah dekat belakang tu. Macam ada energi yang tertarik dah situ. Okey. Tu apa? Ya. Rombongan. Tadi masa korang semua naik ke atas tadi, sini ribut ni. Ribut tadi. Dia bagi tahu lah. Dia ribut macam mana tu? Kecil lah. Ribut kecil. Angin. Dia macam berdeliung angin. Berhati-hati. Berdeliung. Angin. Dia pun ada kat atas je. Tapi suara belakang tu macam ada suasana dah lain dah nampak. Aku buat apa satu ke? Tak tahu dah. Belakang tu macam suasana tu dah lain dah nampak. Macam tak ada macam yang
Dia gelap kan? Dia macam tak ada yang kandang dia nampak jam. Belit. Tengok belakang. Belah kanan kau. Sibuk pun dengan Ikmal. Dia tinggal seorang kat atas tu. Full fokus. Dia tengok Iman Kiman pun diam di situ. Bagus tak? Dia dengar cakap. Sebab apa tu gelap situ tadi kan? Tadi sebab lu memang bukan di situ je. Lepas tu tengok dah benda tu dah tak ada. Makin gelap kat tepi tu. Dia bersembunyi. Okey, boleh ada apa-apa rasa ke? Lampu pun macam ni. Kemal tengok lampu dekat kamera tu okey je. Kuat sangat dia duduk dia. Dekat sini pun lampunya kelip-kelip juga sini lampunya. Ya. Kuat ke klip dia? Pelik kata dekat belakang tadi tu dia rasa memang ada energi lah. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok lah. Nanti sekejap dia boleh stop. Okey, lagi 2 minit 2 minit. Baik. Nanti Alung naik atas. Lalu saya naik atas lah. Saya cakap dulu tu tadi biasa ni lah dulu. Cahaya kau teruk. Cahaya teruk. Cahaya dia makin mandap. Lagi 1 minit je lah. Tu yang Berhati-hati. Ni lampu yang mana? tengok dia gelap Lampu yang ada mata tu yang penuh tu. Lampu betak? Betak lah. yang gelap belakang tu. Okey. Kami datang ambil lah. Sebab lampu pun tak mengizinkan tu. Baik. Mr. Dean ni apa-apa tu dia pakai ni. Tu boleh tutup kot kamera tu. Ada bunyi tapak kaki kan. Di depan sana kan. Ini sana. Kau tak bunyi? Bunyi dia katakan tidak kuat sangat kan. Ini betul-betul bunyi Aku dapat rasa lah. Betul-betul sunyi baru dapat rasa. Betul boleh kau berhenti kat belakang tadi. Okey.
Aku memang ada memang ada visual lah dekat kat kepala aku ni. Nampak benda tu tinggi, terus dia pegang bahu aku ni, tekan mungkin ni tekuk ni lama. Oh, dia kata terus bangun macam tu. Lepas tu abang tu ada cakap tu tengok belakang tu. Dia dah pusing lah tak. Aku rasa dah berapa kali, 2-3 kali tu suruh tengok belakang kan. Kan pergi belakang dapat rasa dah pusing tu. Masa aku nak masuk tengok Apps Iqbal cakap dia bersembunyi. Maksudnya dia tahu lah apa buat tu kan. Dia tahu dah dia nak datang tu. Dia tahu lah apa yang dia bersembunyi. Yang tersembunyi kat situ lah. Seolah-olah benda tu nak bagi tahu aku Kira main nak nyorok lah. dia nak main jorok dengan aku lah kan. Tapi jadi dia rasa hati tu. Jadi fenomena bunyi tu memang ada lah. Memang ada. Jom kita tengok tempat ni like tu. Assalamualaikum. Ni like. Semua kita lagi akan ada tu. Jangan menjadi. Beremang kat rasa. Beremang tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Like. Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pengen tekan bahu aku tadi? Apa yang kau lakukan di sini? Apa dia? Apa yang kau lakukan di sini? Kita orang datang nak cek apa yang ada dekat sini. Apa yang ada di kawasan sini saja. Kita orang tak ganggu siapa-siapa. Betul. Aku tidak peduli siapa kamu semua. Kami cuma ingin tahu kawasan sini saja, apa yang makhluk ada di sini saja. Kita orang ada mengganggu kau ke? Atau kau rasa terganggu ke? Tidak. Okay. Cuma nak tanya kau yang tekan bahu aku tadi. Ya, Kenapa kau buat macam tu? aku tak suka. Okey, kau tak suka aku ya? Okey, tak apa, faham. Kita orang pun bukannya Nak mengganggu. kita orang pun bukannya lama kat sini pun. Jadi minta maaf lah kalau rasa terganggu lah dengan kehadiran kita orang ni. Ada apa yang kau beritahu kami ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada macam ada sosok. Dia sosok dia dekat pokok tu. Pokok depan luar. Dia macam sosok jin Muslim. Dia macam berpakaian Kamino gitu. Kamino berpakaian Panglima lah gitu. Model dia tak tahu apa pun, tapi berpakaian Panglima. Sebenarnya Chris dia kat dia dengan dia. Okey, asal ni. Okey, sampai di sini saja kami punya penelusuran telefon kedua. Jadi kami minta maaf lah jika ada salah silap kami dalam penelusuran. Disebabkan sebenarnya kami nak buat lagi Lagi lama lah. lagi lama lagi bagus lagi disebabkan kami tidak diizinkan oleh Dia tak izinkan kami lah. waktu ini boleh tak diizinkan sangat penduduk di sini lah. Lebih menghormati penduduk dekat sini. Menghormati penduduk dekat sini. Jadi yang kata saya Al-Aziz, Saya Mr. Black. Saya Abdul Iqmal. okey, jangan lupa subscribe kami channel YouTube kami Lobo Anonymous dan juga follow kami di TikTok. Okey,
Jadi ada apa-apa pesanan? Ahmad? Jangan lupa teruslah menyokong kami, support kami lah. support kami supaya lebih banyak episod kami akan paparkan kepada anda semua. Okey. Dan lagi satu nanti dan lagi satu kami akan buat kode kolaborasi. Kami akan kolaborasi dengan Spa Bekap Raya Kelang pada Disember ini. Lobo Anonymous kolaborasi dengan Spa Bekap Raya Kelang Disember ini. Jadi saksikan kami nanti dan kami akan ada di Facebook ataupun di TikTok lah. Jadi okeylah, sampai di sini saja penelusuran kami tadi bocor. Jadi kami pun tak dapat untuk teruskan penelusuran dan membuktikan tali pocong tu pun kami tak dapat sebab apa? Waktu tak mengizinkan. Waktu tak mengizinkan. Tapi insya-Allah mana tahu lain hari ke apa ke? Kan? Kita boleh deal dengan penduduk sini untuk salah seorang daripada orang untuk ikut kami ni. Perlukan orang tempatan untuk sama-sama. Untuk orang tempatan untuk selama kita. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, Lobo datang kami menyatu. Lobo Anonymous pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo Anonymous pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Satu malam satu cerita,